Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam channel saya Al-Hakim Yamani. Sekali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak menguli 1 kilo tepung untuk kita buat roti canai. Okey. Antara bahan-bahannya adalah tepung, susu, sebiji telur di dalamnya, air, gula, margarin dan sedikit garam. Okey. Mula sekali kita masukkan air. Untuk 1 kilo tepung kita tak perlu air yang banyak. Ini kita standbykan cawan ni, cawan plastik. Okey, kita tuang satu. Okey, cukup. Kita masukkan telur. Sebiji telur. Sedikit susu. Susu jangan banyak. Ini memang saya tambahkan sedikit je. Ini bukan satu tin, sikit saya isi. Ada balance susu jadi ada sikit. Perang ni ya. Dia untuk 1 kilo tepung tak perlu banyak susu. Saya dah taruh gula. Okey, gula. Garam ni setengah sudu makan. Ini saya menggunakan garam bukit. Garam biasa pun boleh guna, tapi kalau untuk kesihatan guna garam bukit. Okey, margarin ni. Ini sudu tadi. Margarin ni. Okey, margarin ni. Tuangkan. Sorry. Gaul dulu bahan-bahan tadi, kita gaul. Jadi sebati. Kita nak guna air sejuk boleh, kita nak guna air suam boleh. Kalau guna air suam, margarin ni dia lebih cepat cair. Tuangkan 1 kilo tepung. Cara uli gini, kita ramas, tekan. Ramas. Okey. Kita tekan dengan air tadi. Okey, sekarang tekan. Tepung kita agak keras Tepung kita agak keras. Tambah air. Jangan terlalu banyak. Agak-agak je. Tuangkan air. Agak-agak dengan kesesuaian tepung. Masih lagi keras, tambah lagi air. Kalau seandainya dia terlalu lembik, kita tambah tepung. Kita uli terus uli sampai kita rasa. Tambahkan sedikit margarin, sedikit je margarin. Okey, kalau seandainya tepung kita tadi lembik,
tambah sedikit tepung. Jangan terlalu banyak, sedikit. Kena kita uli je. Uli sampai kita rasa okey. Okey. Inilah kita dapat bentuk dia macam ni. Tepung. Kalau kita letak gini, tangan kita dia tak melekat. Okey. Melekat. Dia tak melekat. Okey, uli lagi. Uli terus. Kalau perlu guna dua tangan pun boleh. Cara uli ni. Kita tunjukkan cara uli. Ni dapat tepung. Cara ni, naik, tolak. Tolak, ambil pula yang ini, tolak. 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 Okey, okey. Ini roti ni, tepung ni dah sempurna. Okey. Tak tahu okey tak okey tepungnya. Kalau kita letak tangan kita ni, tangan kita tak angkat, dia tak melekat. Tepung tak melekat. Okey. Sekarang kita nak buat dough. Tadi bekas, bekas. Okey. Margarin kan bekas. Cara buat dough, okey, ni tepung. Tolak ni. Jari kita tolak. Tolak. Cik. Okey, dapat satu dough. Dua dough. Okey, setelah siap dough kita buat tadi, kita ambil margarin pula. Kita letak tangan kita gini. Kita ambil dough tadi, kita gulung. Kita apa? Kita guling atas tangan kita yang bermargarin tadi, kita susun. Biasanya untuk sekilo tepung, kita boleh dapat dalam 20 ke 22 biji dough. Okey, setelah dough semua sudah siap macam ni, kita dapat dalam 22 biji dough tadi. Potong. Okey, kita tutup ni bungkus tepung tadi saya dah potong, tutup. Okey, kita biarkan dalam 15 atau 20 minit. Kemudian kita dah boleh tebar tepung kita ni. Tebar ataupun kalau kita tak pandai tebar, kita boleh gunakan dulang lah. Kita tanya-tanya kat dulang tu, kita tarik, insya-Allah kita dah boleh buat roti canai kita sendiri. Okey, sekian saja dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang lain. Okay. Semoga anda dapat subscribe channel saya dan tekan tombol loceng supaya channel saya lebih berkembang dan boleh memberi bermanfaat kepada ramai orang lagi. Okey, sekian, terima kasih, jumpa lagi.